Uh, Welcome to my channel. Disebabkan konten aku telah dikomen oleh Cikgu Puan Kayu Amin, jadi aku membuat keputusan untuk melawan statement dia. Dia cakap kita manja guys. Aku tak boleh terima. Jadi aku kena masuk juga silibus dia, iaitu puding karamel. Aku tak kira. Aku akan buktikan walaupun aku manja, tapi aku akan teruskan juga. Tapi aku tetap akan derhaka sebab aku tak akan pakai roti dekat puding karamel aku. Jap. Apa ada loyang ke? Main equipment adalah pengukus dengan loyang. Loyang ni aku akan buat. Kau sabar jap. Kalau jadi, aku akan jual sepotong RM8,000. So apa bahan-bahan dia yang kita nak pakai? Sangat yang buat gagal, so jangan risau. Okay, mula-mula dia akan letak setengah cawan gula. Boleh ke kalau ada macam gerak-gerak ni? Boleh naik. Sekarang macam minyak. Art. I ada gula ni, tapi I nak pakai gula ni. Tapi aku baru cakap derhaka tak letak roti tadi. Tak, benda dia ada banyak. Tapi kenapa ada ni je? Selain daripada pin tudung, inilah juga bendanya yang selalu entah mana pergi. Setengah cawan. Setengah cawan yang ini. Memang dekat atas almari, atas dekat dapur aku ni memang macam-macam ada. Setengah cawan Setengah cawan. So setengah cawan. Setengah cawan. Ni. Sedia aku sebelum terus hidup api ke? Puding karamel sebab tahun lepas ramai sangat yang buat gagal. So jangan risau, insyaAllah resipi tahun ni menjadi takkan gagal. So untuk karamel ambil setengah cawan gula. So gula ni Dia tak bagi tahu api kecil besar apa? Tua muda. cair. So ingat korang tak perlu guna sudu untuk kacang gula ni, just pusing kiri kanan sahaja and sampai melecut. Sambil tu boleh buat dia punya karamel tu kan? Karamel pula ni karamel. Buat dia punya tu boleh kan? Awal nanti. So ambil 2 keping roti, potong. Tak nak, kita nak pakai roti. Nak buat dia punya krim atas tu. Ku yang lama di sini. Sekat tepi and perlukan krimer sejak FNN. Jadi Krimer sejak FNN. Betul. Aku tak payah cikgu suruh, aku memang beli benda ni dekat rumah. 2 cawan. Saya tu aku buat ayam. Aku buat cardamom tea pakai ni. Sedap. Dapat 1 cawan je mama. Dia kata gerak. Tapi macam tu gerak je. Engkau ni itulah dia. Dah buka ni kerap. Apa pula aku nak kena buat ni habis kan? 2 cawan. 2 cup. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Nak habis dah. 250. Nak lebih kurang 1 tin lah juga. Macam ni, api macam ni okey. Lepas apa tadi? ini masukkan 4 biji telur. Aku akan masukkan 5 biji. Sebab aku ni degil. Dia tak bagi tahu kan telur apa? Telur mata kerbau ke telur rebus, tak bagi tahu kan? Aku beli gula baru. 5 biji. Dia pakai 4 biji tadi. Sekali pecah-pecah telur rebus.
Mega tahu pakai ni. Berapa dah? Sini boleh kira lah. Ku yang lama di sini. Aku risau dia ni je, dia ni. Macam nak tahu dia jadi ke tidak. Dia dah mula cair. Dia dah... Kita masukkan juga krim pemanis FNN. Yang ni perfect untuk bagi rasa lemak-lemak manis dekat kita punya dessert tu. So masukkan setengah cawan krim Setengah cawan. Cukup kot ni. Sudah faham kan? Mana spatula? Spatula ni penting ya. Pergilah Daiso. Ni. Dia untuk jam punya jar, punya spatula. Function gila. Bersih. Caramel aku tu. manis ni. Tambahkan Setengah cawan cream cheese. Lupa tatura. Tatura memang habis terus. Memang tak ada dah taturanya. Jadi aku beli cream cheese yang ni. Tak tahulah boleh ke tidak. Aku ambil. Dia kata setengah cawan juga kan. Aku tak tahulah. Aku tawakal je pakai cream cheese ni. Embok kau? Tatura tak ada. Semua tak ada. Panas sangat ke? Macam panas sangat pula. Aku tak nak dah hangit. Tak boleh angkat ke? Jangan kau celup pula tangan kau. Berana kau tak beraya. Aku rasa dah boleh angkat dah ni. Loyang pula. Taklah. Mak aku tak nampak, tak apa. So kita tuang kat dalam ni. Macam sikit je. Macam mana kita nak scoop? Ada sudu. Ni bye. Pakai garpu je nak. Dia akan keras kan nanti. So maknanya memang kena tuang dulu lah kan. Patik panas. Betul lah kalau Amin cakap panas. So kita nak sambung ni, masuklah air terus. Keadaan dia. Gitu. So tadi aku tak habis lagi buat ni cream cheese. Ku yang lama di sini. Cream cheese tengah cawan. Aku tak puas hati berani dia cakap kita manja. Aku tak boleh. Egoistiknya aku. Walaupun dipanggil manja, tapi aku egois. Aku tak boleh. Aku tak boleh akui benda tu. Memang manja sikit lah. Tapi macam No. I dekat kitchen tak ada manja-manja ni. Aku terpaksa lah macam penyek-penyekkan dia macam tu. Ni kalau jadi kau panggil aku Gogos Amin. Macam tu. Ku yang lama di sini. Anjay. Lagi satu pula. Half cup masuk dalam blender. Aku suka dia bunyi capluk macam tu. Dia capluk. Nanti orang kata aku tak bagi view. Nah. Tu. Ni benda spatula ni bagus gila. Bersih spatula kau punya ni. Kau punya cup tu. Masuk cream cheese sama tu apa ni? Dia boleh bertukar wajah. cawan cream cheese dan dia masukkan satu penutup kecil esen vanila.
vanila dengan garam sikit. Garam sikit. Mana garam Himalaya ai tu? Garam Himalaya ai mana? Nampak? Macam tak nampak je. Itulah riak lagi. Garam Himalaya ai tu. Sedikit garam boleh tak bagi tahu banyak mana? Kerol. Ha? Macam banyak ni kot. Oh tapi yang ni masin tu. Lepas tu dah boleh blend lah ni kan? Dah siap. Kita nak blend. Aku malas betul lah kalau blender ni macam ni. Okay. Dah siap. Ada bubur ni. Jadi aku pun nak bubur juga. Sebab aku adalah student rebellious tapi masih lagi mendengar kata. Bismillah. Weh, kau dengar tak bunyi tu? Macam takut je. Muat ke aku punya loyang ni? Macam tak muat je. Alamak, aku salah buat ke? Sebab aku tak letak senduk kat bawah tu tadi. Salah lah ni. Aku ambil sikit lah. Cikgu tak boleh cakap kau dah tuang. Dah terus lompat silibus kau. Asal aku punya ni berbuih sangat ni? Cari pula periuk yang muat tengah pengukus ni. Allahu Akbar. Macam tak cair tu kan? Macam cair je. Satu je lah step yang aku lompat tadi. Alah, sikit je pun. Semoga menjadi lah ya. Cool down simpan air putih sejuk buat. Dia tutup ke tak? Lah besar lah. Ini consider tutup ke tak? Periuk kurun ke-42. Aku berharap dia tak panas lagi. Kita biarkan dulu dia tutup. Dia dikukus selama berapa minit? Sangat nanti tak cantik dia punya texture. Lepas dah siap kukus Aku nak kena kukus ni. Lepas dah siap kukus, tapi jangan di air terjun yang menjunam jatuh ke dalam lah. Lepas tu kita balut dengan aluminium foil, balut rapat-rapat dan kukus selama 45 minit. 45 minit. Goyal sampai tu kita boleh kemal-kemal lah ya. Okey, lepas 45 minit. Rasa-rasanya dah okey ke ni? Dah boleh angkat ke? Dah boleh simpan peti ais ke ni? Dia nak kena tunggu sejuk baru simpan peti ais ke boleh simpan peti ais terus? Tu aku nak tahu. Macam mana? Kena tunggu dia sejuk sebab simpan peti ais ke? Boleh tahu simpan peti ais? Sebab KA tak cakap. KA tak cakap benda tu nak kena simpan kemudian atau simpan terus. I nak makan cepat. Tapi dah pukul 10. Simpan peti ais dah terus. So kita mungkin akan review caramel tu besok. Tengok jadi ke tak. Aku nak jadi dah. Casio aku punya. Kalau jadi memang aku jual satu potong RM8. Satu potong tau, bukan satu tu. RM8. Kapitalis. Hello. Seharian sudah berlalu. Apa kabar karamelku? Nampak macam jadi. 1, 2, 3. Tak potong.
bazir kat sini. Anyway. Alah. Mari kita cuba memotongi mereka. Yang ni tak ada roti tak ada roti. Tak ambil gambar. Banyak yang dekat dalam talam. Bismillah. Lebih berlemak lah sebab ada cream cheese. Dan penting tak pakai roti. Tapi jadi. Nampak ni? Banyak wasted. Tapi kita tidak wasted, ya. Gogos kot. Bunyi semalam tu yang crack tu ni lah dia.